betul lah dengan result macam ni. Mana dapat? Rasanya macam macam boleh beli sijil haram ni. Sekejap lah nak kontak. Hello, bilik yang mana? Bilik yang ni ke? Ni? Ya lah, kau nampak yang macam tu, kau masuk je. Saya nak kasih jelas bagi result tu punya. Terima kasih bos. Ini ni. Okay, yang seterusnya. Kau nak buat sini ke? Okey, nak tengok resume Ini awak. result saya. Bagus, awak punya result. Saya yakin awak boleh melakukan kerja yang bagus. Okey, di sini saya nampak awak ada background yang bagus lah. Awak boleh join kerja esok. Okey, terima kasih. Mana nak buat ni? Apa? Buat lagi tak? Biasa aku nak buat kau pula, tu kan kerja kau. Dah sikit buat lah. Kau tu dah baru lah, asal kalau suruh aku buat kerja kau. Itu lah. Aduh, kacau ni. Bos, saya nak cakap sikit ni pasal budak baru yang dekat tempat kerja kita tu. Saya tak puas hati lah dengan dia. Kerja semua kalau boleh disuruh saya yang buat. Lepas tu, kebanyakannya dia suka main phone. Lepas tu buat kerja sambil lewa, suruh orang buat. Lepas tu kalau orang marah dia marah orang balik. Bos kata dia budak 11A, tapi macam mana boleh kerja? Oh ya ke? Saya pun check result dia memang bagus, background dia apa semua. Tapi saya nak check balik. Saya rasa kan bos, dia ni sebenarnya buat sijil palsu lah. Bos dengar tak berita baru dekat viral dekat media sosial yang pasal sijil palsu tu? Apa kata bos cuba cek pasal dia? Oh ya ke? Saya pun nampak berita tu. Saya akan check balik ya. Saya nak buat upah inspection atas satu budak ni. Saya ambil kerja dia baru hari ni. Dan dia dah ada komplain dah. Saya nak buat inspection atas dia. Tengok dia punya background check balik. Lepas tu tengok dia punya sijil tu sijil betul ke tak. Sebab saya dengar cerita dia buat sijil palsu. Fatihah, Bila? Ni bos. boleh datang jumpa saya dalam office saya tak? Kejap je. Sekarang. Baik bos. Review sijil awak ni, saya rasa macam sijil ni sijil palsu lah. Sebab saya banyak dapat aduan awak tak tahu macam nak buat kerja, tahu tak? Ini sijil betul, nampak ni. Terang-terang ada nama saya dekat sini. Tapi apa bukti itu sijil betul? Susah je ni. Kalau macam ni saya terpaksa buat kerja awak. Okey lah, saya mengaku. Saya ada beli sijil kat seorang ni. Saya boleh bagi kontak number dia. Okey, siapa je? Bagi tahu sekarang. Okey. Cik, saya dapat buku kat Encik dah tahu. Kau siapa? Encik yang balik beli. Saya terpaksa cakap Encik. Kau saya lah. Saya tak kira. Bukan Awak saya. jangan buku saya lagi. Bukan Jangan saya. menipu lagi pula. Dah Teruskan buku dia. Orang individu disyaki memalsukan sijil pelajaran Malaysia SPM untuk mendapatkan kerja di tempat atasan. Bagi pemberi rasuah, dia akan didenda tidak lebih RM100,000 Malaysia atau tidak lebih 10 tahun di penjara atau kedua-duanya sekali. Bagi pemberi rasuah, dia akan didenda tidak lebih RM10,000 Malaysia atau tidak lebih 2 tahun dalam penjara atau kedua-duanya sekali. Kesan terhadap maruah diri terhadap pemberi rasuah ialah hilang integriti. Individu yang memberi rasuah menunjukkan bahawa mereka sanggup menipu dan melanggar undang-undang demi kepentingan diri sendiri. Seterusnya, hilang maruah dan harga diri. Memberi rasuah menggambarkan kelemahan jati diri dan ketidakmampuan untuk bersaing secara adil.
Bagi penerima rasuah pula, integriti akan tercemar. Penerima mengkhianati amanah dan tanggungjawab, terutamanya jika memegang jawatan awam. Seterusnya, maruah diri tergadai demi wang ringgit. Menerima rasuah menunjukkan bahawa seorang sanggup menjual prinsip dan nilai demi keuntungan peribadi. Akhir sekali, rasa malu dan penyesalan. Maruah sebagai individu yang sepatutnya dihormati akan hancur apabila diketahui menerima sogokan. Punca antaranya adalah disebabkan desakan hidup. Sebagai contoh, individu terdesak untuk mendapatkan kerja. Okey, yang kedua pula disebabkan tiada nilai integriti. Ini disebabkan diorang nampak orang lain yang buat pemalsuan data tapi tidak dikenakan tindakan. Oleh disebabkan hal itu, diorang ambil mudah tentang perkara ini.